Hai, saya datang nak interview. Hello, you may delivery sudah sampai. Awak sangat lambat. Makanan saya sudah sejuk. Macam mana saya nak makan? Soalnya Jik tadi traffic jam, jadi sudah lambat. Itu saya tak kisah. Saya tetap bagi you bad review. Tolong jangan komplain saya. Tak boleh. You keluar. Abang, tunggu sekejap. Cik, tak baiklah dia buat dia macam tu. Dia pun kerja je. Apa kaitan dengan awak? Awak datang interview saja. Awak masih mau kerja ini ke? Sebelum ni memang saya nak kerja kat sini. Tapi sekarang lepas tengok perangai you, saya fikir saya tak sesuai untuk kerja ni. Abang, jom. Abang, ni berapa? Biar saya lah beli daripada awak. Tak apa, tanya. Awak sudah lulus interview. Sebab dialah bos company ini. Sebab dah sebulan saya cuba jali. Tapi awak orang pertama yang ambil tindakan. Saya lebih memilih attitude tali pengalaman. Jen, saya nak pinjam duit boleh tak? Saya lupa bawa dompet lah. Tak boleh. Tak boleh. Dek, tak apa. Bos bagi pinjam. Pergi makan dulu. Tak apalah bos, tak apa, tak payah. Ambil saja. Tak apalah bos, saya staf biasa saja. Habis tu awak nak macam mana makan sekelang? Ambil lah. Tak payah bos. Bos, you punya makanan sudah sampai. Okey ngam. Kalau tak nak tu, ambil makanan ni. Tak apa bos, tak payah bos. Jangan segan, kita kan satu tim. Kalau tak ambil duit, ambil makanan pun boleh. Terima kasih bos. Bos, boleh tak saya sewa kereta syarikat yang tak pakai tu? Sewa kereta? Nak buat apa? Mak ayah saya nak datang lagi 2 hari. Sebab kaki mereka sakit. Jadi saya fikir kalau ada satu kereta untuk mereka senang sikit. Kalau macam tu, you panggil Debbie masuk. Okey bos. Bos, awak nak jumpa saya ke? Mak ayah Umi lagi beberapa hari nak datang sini jumpa doktor. Awak bawa kereta saya pergi jemput mereka. Bye, bos. Dalam beberapa hari ini, waktu mak ayah dia dekat sini, awak tolong mereka sekali. Waktu ambil kilang jumpa doktor, beli makanan, beli barang dan lain-lain, bantu waktu mereka perlukan bantuan. Okey, tak ada masalah, bos. Lagi satu, catatkan semua perbelanjaan nak diklaim dengan saya. Bos, terima kasih sebab tolong saya beberapa hari ni. Saya memang tak tahu macam mana nak balas. Jadi, awak mesti kerja bersungguh-sungguh supaya mak ayah awak hidup lagi senang. Awak sudah dipecat. Bos cari saya ke? Umi, besok tak payah datang lagi. Kenapa bos? Awak sudah dipecat. Kenapa pecat saya? Saya tak ada buat salah pun. Saya dah puas hati dengan performance awak. Lagi, sudah dipecat, bonus tahun lepas, you tak dapat. Yah, perbelanjaan dengan klien bulan ni awak dah keluar banyak. Saya rasa awak tipu. Jadi, syarikat tidak akan bayar gaji bulan ni pada awak. Bos, semua resit saya dah bagi dekat HR lah. Saya memang tak ada tipu. Benda lain saya tak dapat tak apa. Tapi gaji bulan ni, bos mesti bayar. Saya perlukan duit tu. Ya ke apa yang mendesakkan awak? Saya Tak sangka awak suka duit sangat. Saya bukan suka duit. Tapi adik saya yang perlukan duit. Dia nak sama belajar luar negara. Saya tak pandai belajar. Tapi adik saya mampu. Saya mesti hantar dia pergi belajar. Kalau saya tak sakit hati awak, mesti awak tak bagi tahu kan. Sini adalah 20,000. Ambillah bagi adik pergi belajar. Tak boleh bos, saya tak boleh ambil ni. Ambil ni. Awak telah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun. Takkan saya tak rasa awak ada masalah. Umi, duit boleh ganti sikit-sikit. Tapi, beluang hanya sekali. Ingat, lain kali ada masalah mesti nak bagi tahu saya. Kita adalah satu keluarga. Nak belajar hormat orang lain. Umi, tengok saya dapat 1,000 sales tau. Alah, baru 1,000. Jangan suka sangat lah. Saya senang-senang je boleh buat. Dah lah, tepilah, janganlah kacau saya. Tak apa, Jin. Jangan terasa hati. You sudah buat yang terbaik. Awak terus berusaha. Saya percaya you pun boleh jadi top sales. Umi, walaupun awak top sales, tapi you kena belajar hormat orang lain. Jangan lupa, you pun mula dari bawah juga.